Hai semua, jom kita selongkar kisah sebenar internet. Mesti ramai yang fikir ia dicipta untuk hubungkan kita semua kan? Tapi sebenarnya ia lahir daripada ketakutan. Ketakutan akan kemusnahan total. Macam mana tu? Jom kita tengok. Cuba bayangkan sekejap, hidup tanpa Instagram, Google ataupun game online. Boleh tak? Mesti rasa macam mustahil kan? Yelah, rasa macam semua benda ni dah ada dari dulu lagi. Tapi, ironinya kan, teknologi yang hubungkan kita semua ni pada mulanya dicipta untuk sebab yang betul-betul berlawanan. Segalanya bermula bukan untuk menyatukan, tapi kerana ketakutan. Okey, jom kita mulakan. Kita kena patah balik ke era Perang Dingin. Waktu tu, ketegangan antara kuasa-kuasa besar dunia secara tak sengaja telah mencetuskan satu inovasi yang mengubah segalanya. Semuanya bermula dengan kejutan Sputnik pada tahun 1957. Bila Soviet Union lancarkan satelit, US mula panik. Mereka sedar kalau ada serangan nuklear, sistem komunikasi mereka yang berpusat senang-senang je boleh lumpuh. Jadi, mereka perlukan satu idea yang agak gila. Satu rangkaian komunikasi yang tak ada kepala atau pusat kawalan, jadi ia tak boleh dibuluk. Nah, daripada idea gila itulah, pada tahun 1969, lahirlah ARPANET. Boleh kata inilah datuk kepada internet yang kita guna hari ini. Tapi jangan bayangkan ia gah macam sekarang tau. Pada mulanya, ia cuma hubungkan empat buah komputer universiti je. Cuba bayangkan betapa sunyinya internet waktu tu, cuma ada 4 orang je dalam tu. Dan dalam rangkaian yang sunyi inilah, diorang cuba hantar mesej yang pertama sekali dalam sejarah. Mesej tu simple je, satu perkataan, login. Tapi belum sempat habis type, sistem tu crash. Yang sempat sampai cuma 2 huruf je, LO. Jadi itulah dia mesej pertama dalam sejarah internet. Kelakar kan? Permulaan yang sangat humble untuk satu revolusi global. Okey, daripada mesej LO yang tak menjadi tu, macam mana ia boleh berkembang jadi jaringan global yang kita ada sekarang? Lompatan tu besar gila. Rahsianya, mereka perlukan satu bahasa yang sama untuk semua komputer. Jom kita tengok macam mana jalan raya digital ni dibina. Untuk berkembang, ada beberapa ciptaan penting. Contohnya, pada tahun 1971, Ray Tomlinson cipta email dan dialah yang pilih simbol @ tu. Lepas tu, yang paling penting, pada tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn cipta TCP/IP. Ni macam buku peraturan atau bahasa sejagat untuk semua komputer. Akhir sekali, pada 1983, muncul pula DNS. Fikir je macam buku telefon untuk internet. Daripada nombor IP yang pening kepala, kita boleh guna nama macam google.com. Dan TCP/IP ni memang game changer. Fikirkan ia macam penterjemah universal. Dialah yang bagi komputer Apple bercakap dengan komputer Windows, telefon Android bercakap dengan server, semua boleh faham satu sama lain. Tanpa benda ni, memang tak wujudlah internet global. Cara data bergerak pun bijak gila. Katalah anda hantar satu gambar. Internet tak hantar gambar tu sebiji macam tu. Sebaliknya, ia pecahkan gambar tu jadi beribu-ribu kepingan kecil yang dipanggil paket. Bayangkan macam puzzle. Lepas tu, setiap kepingan puzzle ni akan berlumba cari jalan paling laju ke destinasi. Bila semua dah sampai, komputer penerima akan cantumkan balik semua kepingan tu jadi gambar yang asal. Cekap gila kan? Okey, sekarang jalan raya digital dah siap. Tapi apa pula kedai-kedai dan bangunan tepi jalan tu? Kat sini ramai yang selalu keliru. Jom kita jelaskan satu perkara penting. Soalannya mudah je. Internet dengan World Wide Web tu, benda yang sama ke? Jawapan ringkasnya, tak. Langsung tak sama. Cara paling senang nak faham macam ni, fikirkan internet tu macam infrastruktur, macam semua jalan raya, lebuh raya dan kabel-kabel fizikal yang hubungkan seluruh dunia. Manakala World Wide Web atau web pula ialah destinasi kat tepi jalan tu, macam kedai-kedai, perpustakaan atau panggung wayang yang kita lawati. Senang cerita, internet tu jalan raya. Web tu semua benda yang ada kat atas jalan raya tu. Jadi, siapa yang bina semua kedai dan bangunan ni? Orangnya ialah Tim Berners-Lee. Pada tahun 1990, dialah yang bagi wajah pada internet. Dia ubah skrin hitam yang penuh kod tu jadi laman web yang berwarna-warni dan boleh kita klik. Dialah yang jadikan internet ni untuk semua orang, bukan pakar je.
Okey, kita dah tengok sejarahnya. Sekarang, jom kita bandingkan beza internet zaman dulu dengan apa yang ada dalam poket kita sekarang ni memang macam langit dengan bumi. Satu revolusi digital yang betul-betul luar biasa. Senang cerita macam ni lah. Internet dulu atau web 1.0, dia macam hantar surat. Kita cuma boleh baca apa yang orang bagi. Pasif. Tapi internet sekarang, web 2.0, ia macam video call. Kita boleh bercakap, berkongsi, berinteraksi, semuanya real time dan serta-merta. Perubahan dia memang ketara dalam semua benda. Tengoklah, tujuannya dulu untuk tentera dan penyelidikan je. Sekarang, untuk segala-galanya. Hiburan, kerja, beli belah, semua ada. Dulu kita cuma boleh baca macam surat khabar. Sekarang kita boleh cipta, komen, kongsi. Kelajuan pun daripada lembab macam siput, sekarang laju macam roket. Dan yang paling best, dulu kena duduk depan meja. Sekarang, internet ada kat mana-mana, dalam poket kita je. Perjalanan setakat ni memang dah luar biasa kan? Tapi cerita ni belum habis lagi. Jadi, apa seterusnya? Apa babak yang akan datang dalam kisah internet ni? Kalau kita tengok ramalan, masa depan internet ni nampak makin menarik. Kelajuan akan jadi lagi pantas dengan 5G dan 6G. Ketersambungan pun lagi hebat. Konsep Internet of Things di mana semua peranti kita berhubung. Bayangkan, peti ais sendiri boleh order susu bila dah nak habis. Dan mungkin satu hari nanti, kita akan ada pengalaman yang lebih imersif. Macam mesyuarat guna hologram. Bukan lagi tengok skrin, tapi kawan kita tu muncul depan mata kita sebagai image 3D. Wow! Internet ni lahir daripada satu soalan yang sangat asas tentang kelangsungan hidup. Macam mana kita nak berkomunikasi kalau ada malapetaka? Jawapan kepada soalan tu telah membentuk dunia kita hari ni. Sekarang, persoalannya dah berbeza. Dalam dunia yang dah terlampau terhubung ni, soalan baru yang perlu kita jawab ialah, apa yang akan kita bina seterusnya? Jawapan kita lah yang akan membentuk masa depan.